Drama Dendam Seorang Mentua mengisahkan tentang Sofia, lakonan Tracy Sinidol, seorang graduan yang baru menamatkan pengajian dan bersiap sedia melangkah ke alam kerjaya sebagai guru. Dalam masa yang sama, merancang untuk mendirikan rumah tangga bersama kekasih hatinya, Haris, lakonan Haris Hamdan, anak orang berada. Namun, hubungan cinta mereka berdepan tentangan hebat daripada kedua-dua pihak keluarga, khususnya daripada bapa Haris, Datuk Muzaffar, lakonan Yusri, yang beranggapan anaknya masih tidak matang untuk memikul tanggungjawab sebagai suami. Dalam diam, sahabat baik Sofia iaitu Harlina, lakonan Caca Mak Embong, menyimpan perasaan terhadap Haris dan memendam rasa cemburu terhadap Sofia. Apabila mengetahui rancangan perkahwinan itu dihalang, Harlina berasa senang hati kerana melihat peluang untuk mendekati Haris semakin terbuka. Segalanya ubah pada suatu malam apabila Sofia, Haris dan Harlina terlibat dalam satu kemalangan jalan raya yang meragut nyawa seorang lelaki. Situasi menjadi semakin rumit apabila Haris yang memandu ketika itu tidak memiliki lesen. Dalam usaha melindungi Haris, Harlina sanggup memutarbelitkan keadaan dengan menuduh Sofia sebagai pemandu ketika kejadian, menyebabkan Sofia dihukum penjara atas kesalahan yang tidak dilakukannya, sekaligus memusnahkan masa depan dan maruahnya. Selepas dibebaskan, Sofia kembali dengan tekad untuk menuntut keadilan. Namun, hatinya hancur apabila mengetahui Haris telah berkahwin dengan Harlina, individu yang menjadi dalang di sebalik kejatuhannya. Demi membalas segala pengkhianatan, Sofia mengambil langkah drastik dengan mengahwini bapa Haris iaitu Datuk Muzaffar, sekaligus mengubah kedudukannya dalam keluarga tersebut. Kini, Haris dan Harlina terpaksa berdepan realiti pahit apabila Sofia, wanita yang pernah mereka hancurkan, kembali sebagai mentua baharu dengan pengaruh dan kekuatan yang besar. Di sebalik sifatnya yang tampak lembut, Sofia sebenarnya menyimpan dendam yang dalam. Kehadirannya dalam keluarga Haris membawa kepada pelbagai kejadian dan kejutan yang tidak dijangka. Dari perspektif hiburan, siri ini sangat memenuhi kriteria sebuah drama yang menarik. Ia mengandungi elemen konflik, emosi dan kejutan yang seimbang. Jalan cerita yang padat, pantas dan tersusun menjadikan setiap peristiwa terasa penting. Selain itu, perkembangan konflik yang berterusan membantu mengekalkan minat penonton.